Apabila Puan Erma sebut antara mantra ni diambil daripada kitab Tajul Muluk. Ini yang kita alamak, okey? Sebab kitab Tajul Muluk ni adalah satu kitab yang banyak karut-marutnya, banyak kesalahannya, yang syiriknya pun ada. Okay, saya nak react kepada satu statement ataupun satu kenyataan oleh Puan Erma Fatimah semalam dalam sesi react semalam. Puan Erma ada ke hari ni? Ke dah balik? Ada kat dalam tu. Bilik Okey, tak apa, boleh tengok melalui rakaman ke apa ya. Yang ini apabila di hujung sesi react tu, okey, moderator Ustaz Syihabuddin, kita maklum di permulaan sebelum react tu ada pertunjukan silat. Okey, kemudian sesi react dan di akhir tu apabila para penonton diberi peluang untuk react atau tanya soalan, ada seorang muslimat, seorang kakak yang membawa ataupun bring up the issue of pertunjukan silat itu. Di mana beliau berkata silat ini nampak saja dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan doa, tapi tengah-tengah tu ada mantra. Okey, mantra-mantra. Dan terhadap react ini, Puan Erma, beliau memberi komen yang beliau kata beliau maklum dalam hal ini ada khilaf, tapi bagi beliau it is okay. Okay, beliau mempersetujuinya dan bagi beliau mantra-mantra ini juga okay. Dan kemudian beliau menyebut satu rujukan yang ini kitab Tajul Muluk. Jadi saya nak react dalam hal ini. Okey, saya nak react tentang mantra-mantra ataupun jampi-jampian ya. Sebenarnya perkara ini sesuatu yang agak lumrah di kalangan masyarakat kita, akan tetapi walau bagaimanapun namun begitu, tahukah kita bahawa hukum asal bagi mantra-mantra jampi-jampian ini adalah haram ataupun syirik. Saya bawa di sini rujukan daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, hadis nombor 3530. Hadis yang panjang daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang saya nak fokus pada yang apa yang beliau nukil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya sesungguhnya jampi-jampian, tangkal dan sihir adalah syirik. Saya ulangi ya. Sesungguhnya jampian, tangkal dan sihir adalah syirik. Okey, baik. Ini hukum asal. Alright. Jadi bila kita ini berjumpa dengan sesiapalah katakan yang berjampi, yang mulutnya komat kamit apa semua tu, kita tak boleh terima begitu saja. Tak cukup kalau dia sekadar berpakaian ala-ala ustaz, dia seorang perawat yang masyhur ke apa ke, kita mesti faham dengan baik apa yang beliau sebutkan, apa yang orang yang membaca jampi itu sebut. Ini saya bawa rujukan daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 2200, di mana sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka pada zaman jahiliah ni ada mengamalkan jampi-jampian. Lalu mereka tanya kepada Rasulullah, macam mana, boleh ke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tunjukkan kepada aku jampi-jampian kalian, tidak mengapa jika jampian itu di dalamnya tidak mengandungi syirik. Okey, jadi boleh faham ya, hukum asal syirik tak boleh, melainkan anda telah menunjuknya ataupun anda sendiri telah menyemaknya bahawa dalam jampian itu ataupun dalam mantra itu tidak mengandungi unsur syirik. Okey, di sini macam senang, tak apa, kita cek lah, tak ada batu, tak ada pokok, tak ada sungai, tak ada sembah sungai, tak ada syirik lah tu. Tidak semudah itu. Sebab pengajian Islam di Malaysia khasnya yang silibus, saya tak ingat silibus itu 19 ke 21? 19. Dia tak ajar benda-benda syirik. Kita di Malaysia lazimnya diajar perkara-perkara yang membatalkan wudu, perkara-perkara membatalkan solat, sampai tokok tambah pun ada. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, macam-macam yang di tokok tambah pun ada. Tetapi perkara-perkara yang membatalkan tauhid tidak diajar. Perkara-perkara yang membatalkan Islam tidak diajar. Jadi bukan semua orang dapat menangkap jika di dalam mantra itu, di dalam jampi-jampian itu mengandungi unsur syirik. Jadi ianya tidak semudah, tak apa, aku dengar macam okey je, aku dengar, aku baca okey je, tak ada apa pun. Tidak semudah itu ya, sebab syirik ini boleh berlaku dalam beberapa bentuk yang lain yang mungkin kita tak faham. Tapi saya tak akan sentuh di sini sebab nanti dah lari topik pula. Cumanya sekadar nak kata ada mantra, it is okay. Tidak begitu. Kena pula mantra ni, kalau tengok dalam kamus Dewan, saya semak tadi, ia adalah kata atau ayat
yang apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib. Okey, definisi daripada Kamus Dewan. Jadi ia bukan sekadar jampi-jampian tetapi satu level lebih tinggi. Kata atau ayat yang apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib. Baik, katakanlah anda dah semak mantra tersebut. Dah semak jampian tersebut. Saya rasa okey je, tapi ada perkataan-perkataan yang macam orang putih sebut doesn't make sense. Yang macam apa ni ya? Mambang ke lah, itulah ini ke. Bagi anda tak ada apa-apa. Kita bagi Firdaus Wong semak. Okey je, tak ada apa-apa ni. Kita bagi Ustaz Aiman semak. Okey je apa-apa ni. Namun bacaan atau ayat perkataan itu bagi jin ada sesuatu. Ia adalah satu jemputan yang memanggil jin itu. Bagi kita baca macam apa ni karut-marut ni, apa ni macam ni. Tak ada apa pun, jirik tak ada apa pun. Tak apalah, bacalah. Tapi bagi jin ia adalah panggilan, ia adalah seruan kepadanya. Okey, sebab jadi mantra ini adalah sesuatu yang bahaya. Ianya bukanlah sekadar okey saja ya. Alright. Kemudiannya yang menambah lagi garam dan lada ialah apabila Puan Erma sebut antara mantra ni diambil daripada kitab Tajul Muluk. Ini yang kita alamak, okey? Sebab kitab Tajul Muluk ni adalah satu kitab yang banyak karut-marutnya, banyak kesalahannya, yang syiriknya pun ada. Antara karut-marut dalam kitab ini ialah pelbagai ramalan-ramalan. Pelbagai fokus ramalan lah. Bahkan ramalan yang kalau tahi lalat kat sini ke, dagu macam ni ke, macam tu ke, akan ini, akan itu, apa-apa semua tu. Dan ada juga bacaan mantra-mantra apa semua tu. Okey, menariknya kitab Tajul Muluk ini sendiri Datuk Dr. Maza pernah mengulas. Okey, ada di dalam YouTube video beliau selama 15 minit. Boleh saja search dalam kotak carian YouTube tu Dr. Maza Tajul Muluk. Ada di situ. Okey, jadi ini bukanlah kitab yang kita nak baca, kita nak rujuk atau apatah lagi untuk kata okey boleh ambil mantra daripada kitab Tajul Muluk itu. Okey, jadi ini saya lihat sesuatu yang serius semalam. Yang sebab tu saya pun mengambil kesempatan ini sekarang untuk react dan untuk membetulkan. Saya faham Puan Erma, beliau punya intention, niat ialah untuk memartabatkan tradisi silat. Silat ni bagus sebab ia seni pertahanan. Okey, dan tradisi Melayu apa semua. Tetapi kita ingat level pertama, level kedua memang biasa-biasa. Bila dah naik lagi tinggi, akan masuk mantra-mantra tu. Akan masuk beruzlah, memencilkan diri di satu hutan ke mana ke apa ke. Kemudian ada unsur-unsur batiniah. Ini level-level yang tinggi. Sebab sebagai orang saya tahu, dia pun berkecimpung dalam silat. Silat saya okey saja. Persatuan silat saya okey saja. Tok Guru silat saya okey saja. Kamu level basic. Kamu level 1, 2, belum naik yang tinggi-tinggi tu. Okay? Saya alhamdulillah tak masuk silat, tapi saya dimaklumkan oleh orang yang dah sampai level tinggi-tinggi tu, dia sendiri WhatsApp saya, Captain, saya rasa ada benda tak betul kat sini ni. Okey, bila dah mula beruzlah, bila dah mula dia orang forward bacaan mantranya tu. Okey, so kena berhati-hati. Okey, jadi inilah react saya yang saya nak start dulu. Dan saya yakin Puan Erma pula adalah seorang yang selalu mengkaji, beliau sendiri seorang yang dinamik, yang moga-moga beliau dapat mengkaji lanjut tentang silat. Silat by itself okey, tapi yang kebanyakannya yang diamal, yang dipraktis di Malaysia ni ada campur aduk. Mantra-mantra kena pula dari kitab Tajul Muluk. Okey, ada unsur-unsur batiniahnya dan lain-lain yang juga ada melibatkan dengan pengaruh jin apa semua.